Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik masih lagi berada di Maips. Ketika ini lokasi pakcik di Tasik berhampiran dengan Cafe Nenas Montel. So antara produk yang dijual adalah air nenas. Nenas, makanan ada, makanan ala carte semua ada kat sini. So pakcik tak balik lagi sebab rasa macam agak kepenatan jugalah. Tadi selesai solat Zuhur lewat tadi, dan nak keluar tu pakcik nampak sini, dan pakcik berhentilah nak kena air nenas ni untuk dapatkan tenaga. So Alhamdulillah, setelah hampir 6 bulan juga pakcik menunggu untuk hadir event hari ini yang dikendalikan oleh organizer CBR 150R Malaysia. Pakcik mengucapkan tahniah kepada mereka. Yang pakcik nampak motor, bilangan motor tadi antara mungkin dalam 80 biji kot, atau mungkin lebih, sebab pakcik sampai tadi dah pukul 11. Mungkin awal pagi lebih banyak lagi kot. Masa pakcik sampai tu bilangan tu mungkin sebahagian dah balik awal agaknya kan. Jadi dalam Dewan pasti anggarkan mungkin dalam 80 ke 120 orang, sebab dalam Dewan tu ada banyak meja. So bilangan orang tu sejumlah itulah yang pasti anggarkan. Dan Alhamdulillah t-shirt pun nampak cantik. Okey. Dan pasti bersyukur kerana dapat diberi peluang naik ke pentas untuk membuat sedikit sharing tentang petition yang pakcik usulkan. Dan Alhamdulillah pakcik dapat meluahkan isi hati pakcik tentang petition yang pakcik lakukan, apa harapan pakcik, apa objektifnya, dan diharapkan selepas ini sahabat-sahabat rider-rider CBR dapat menyampaikan kepada riders yang lain, dan diharapkan bilangan petition pun akan meningkat setiap hari secara consistently. Sama ada 1, 2 tu tak kisahlah. Yang penting bagi pakcik, pakcik boleh nampak ada peningkatan, dan pada masa sama pakcik akan mencari lagi grup-grup motor yang lain untuk diberi peluang menyampaikan hasrat pakcik petition tersebut. So sekali lagi pakcik ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka. Bagi mereka yang hadir, yang support pakcik, yang khususnya kepada Puan Nurul, Brother Along, dan beberapa orang lagi yang pakcik berkongsikan directly tentang misi pakcik, di mana pakcik hadir pada hari tadi tu adalah untuk mewakili bagi pihak arwah anak anda Amir Azad yang merupakan peminat kepada motor CBR, yang mana beliau sendiri telah memilikinya, iaitu sebuah motor Honda CBR 250. InsyaAllah jika dipanjangkan umur, insyaAllah adanya event-event daripada grup CBR, insyaAllah pakcik akan cuba hadir. Sebab terkenangkan arwah kan, peminat motor CBR, Honda CBR 250. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.